Okey, korang Nurul nak bagi tahu yang Nurul dengan arwah abang Nurul adik-beradik yang terpisah dan kita orang baru saja berjumpa. Tapi apakan daya, Allah nak ambil nyawa arwah abang Nurul dulu. Jadi sekarang ni Nurul seorang. Nak buat macam mana? Nurul sempat jumpa arwah abang, arwah Long. Sebab dia balik sini itu saja. Sebab arwah Long duduk kat kampung, dekat Perak. Nurul pula dekat Selangor. Lepas tu baru je jumpa dah arwah Long. Mulanya kemalangan, motor meletup. Lepas tu dia tercampak dari tempat masuk. Lepas tu tak tahulah. Kena pula denggi. Lepas tu dah tu macam tu. Salah. Okey, korang. Terima kasih sebab dah dengar cerita Nurul. Minta maaf dalam gelap Nurul cerita sebab Nurul tak boleh bergerak. Okey. Itu saja. Korang jangan lupa like, komen, subscribe dan tekan lonceng sis Nurul. Assalamualaikum.